Hey, stop scroll! Ada, kamu selalu salah faham pasal orang Sabah. Check this out. Ini fakta lucu tapi benar yang kamu kena tahu. Bah, jangan kasih lama. 1. Tolong ya, orang Sabah bukan tinggal atas pokok. Kami ada mall, ada Starbucks dan ada jalan raya yang okeylah, boleh tahan mencabar. Tapi yang pasti, kami bukan Tarzan tahu kau. 2. Slang Sabah bukan slang Indon. Memang ada bunyi sikit-sikit macam serumpun, tapi lenggok dan kosa kata kami unik asli dari bumi Borneo. Jangan tertukar, bos. 3. Di Sabah ni ada nama tempat yang kalau orang luar dengar, terus fikir lain. Contohnya Pekan Menggatal. Jangan risau, pekan tu tiadalah gatal pun, tapi sejarah nama dia memang unik dan buat orang tersenyum. 4. Bagi Sabahan, perkataan bah tu macam garam dalam masakan. Tidak semua jugalah ada bah di hujung ayat. Dia boleh jadi tanda setuju, tanda faham atau sekadar penutup bicara yang paling padu. 5. Ini paling penting, perkataan BUDUH bagi orang Sabah tidak semestinya bermaksud BODOH. Kalau nada dia lembut atau ketawa, itu maksudnya lucu atau geram-geram manja. Jadi jangan terus maradang kalau kena panggil BUDUH. Dengar dulu bunyi dia. Tahu kau? Fakta atau tahyul? Yang pasti orang Sabah ni memang kelakar dan friendly. Subscribe for more crazy out of the box answers.